ni tengah marah ni. Grab scam aku. Celaka betul lah. Aku dah Aduh. Apa benda lah kau ni Grab? Memang sial lah. Dah lah asyik bagi yang jauh. Nak suruh aku kejar. Lepas tu sidai 15 minit 30 minit. Siapa nak ambil? Yang jauh-jauh. Aku duduk depan shopping mall lah. Dia suruh pergi kejar tempat lain. Bapak jauh lah. Ini tadi aku kat terminal. Aku ingat okey lah dapat Grab terminal nak pergi Semambu. RM9 je. Apa ni, nak main trik pula ke dengan orang? Ini dah 30 berapa hari dah? 35 40 hari ke 40. Memang hot dah ni. Dah memang terang-terang dah ni Grab nak scam orang ni. Nak scam pemandu ni. Aduh. Masa mula-mula tu memanglah kita main ambil je, tak fikir sangat. Ini dah terang-terang lah nak bagi rugi lah. Passenger dah passenger RM9 je daripada terminal nak balik Semambu, balik ke kawasan industri yang tak ada orang tu. Aku dapat RM9 je. Dia charge RM3. Dia makan aku punya. Aduh. Obat lahum lah. Lepas ni aku, kalau kena lagi aku buat lagi konten. Aku kutuk habis cukup. Sound direct je lah. Maki je lah. Macam ni Grab. Aduh. Memang BABI lah. Bila ternak babi je. Ternak babi kat Selangor tu. Nak scam orang pula sekarang. Aduh, nak scam pemandu pula. Kepala otak hang lah.